Ada satu pandangan daripada sahabat saya yang bernama Sarizan ni, kan? Ataupun saya lebih mesra panggil dia Sajan Hasan. Kan? Kami dalam satu grup diskusi politik Malaysia. Kan? Memang hebatlah grup tu, kan? Kami banyak mengutarakan pandangan-pandangan dan kritikan-kritikan yang membina. Tapi dalam ni dia ada menulis Parti Bersama Malaysia akan gagalkan kerjasama semua parti-parti yang ada ini, insya-Allah. Satu pandangan yang tidak boleh kita sangkal. Tetapi yang sebenarnya masih baru. Walaupun Parti Bersama ini masih baru ditubuhkan, itu keluar daripada anggota PKN telah keluar, Rahul Rafizi dan sahabat dia berserta dengan beberapa ahli parlimen. PKN pun dah keluar menyertai bersama, tapi belum pun secara sah, kan? Tapi dia maklum, dia selagi tidak mendapat tempat di kalangan rakyat biasa, saya rasa payah. Kecuali Parti Bersama ni untuk memecahkan monopoli undi, biar. Tapi untuk memecahkan monopoli kerusi, tidak. Sebab apa yang saya lihat, kita tengok di Johor, Bersama telah kalah, Muda pun telah kalah. Di Negeri Sembilan, parti yang cukup lama, PSM, Parti Sosialis Malaysia, kan, pun kalah, kan? Sebab apa? Parti-parti ini tidak mendapat tempat. Sebab macam Parti Sosialis itu memang orang tak maulah. Tapi kalau macam Muda ataupun Bersama ini parti baru. Parti baru ini dia belum mendapat tempat. Belum mendapat tempat di kalangan hati-hati penduduk Malaysia. Kecuali Wawasan. Wawasan dia adalah dia menang ketika bersama PN, iaitu dia di bawah Bersatu. Setelah dia di bawah Bersatu, setelah Bersatu keluar, mereka menubuhkan Wawasan. Dan Wawasan ini bertanding atas kerjasama Barisan Nasional dengan PN, maka mereka mendapat 3 kerusi di Negeri Sembilan. Tapi kalau bertanding solo, belum tahu. Tetapi bagi saya, macam Bersama ni, dia lebih boleh kita katakan seperti memecah undi. Tapi tidak menggugat kerusi-kerusi yang ada. Kecuali kalau dia telah lama 10 tahun, 15 tahun dan mempunyai kerusi yang banyak, itu baru kita namakan playmaker. Tapi dalam keadaan sekarang ini, dalam negara Malaysia, playmaker seibarat kalau untuk kerjasama Kerajaan Persekutuan ada 3 parti, iaitu PAS dan juga Parti Parti Sabah dan Sarawak. Inilah playmaker yang sebenarnya. Tapi bagi UMNO, Barisan Nasional belum. Bagi PKR belum. Tapi mereka inilah playmaker menentukan siapa yang bakal jadi Perdana Menteri kalau majoriti tidak dapat dengan penuh. Situ. Tapi walau bagaimanapun, pada Parti Bersama yang baru ditubuhkan, saya ucapkan selamat berjuang di arena politik. Pada Rafizi, bukalah banyak cawangan. Tahun-tahun tertampik saya belum madul ini. Cuba buka pula. Kok ada pula yang nak menyertai golongan muda, kan? Mana tahu, sebab ini politik. Terpulang tepuk dada, tanya selera.